Malaysia akan membawa isu pelanggaran undang-undang antarabangsa yang dilakukan rejim Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Mahkamah Antarabangsa. Ketua Misi Bantuan Kecemasan Malaysia ke Gaza merangkap delegasi JSF 2.0, Datuk Seri Amruddin Syari berkata, kerajaan juga akan meneruskan tekanan diplomatik bagi memperjuangkan nasib rakyat Gaza. Jelasnya, pasukan peguam kini sedang mengumpulkan dokumen berkaitan dakwaan penculikan, tekanan serta serangan terhadap delegasi misi kemanusiaan berkenaan. Kita tidak akan diam, kita tidak akan berhenti, sementara pasukan peguam akan mengumpulkan segala maklumat dokumen pelanggaran undang-undang antarabangsa. Beliau turut memuji keberanian aktivis Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan berkenaan walaupun berdepan tekanan psikologi, ancaman dan serangan fizikal. Sementara itu, menceritakan detik berdepan rejim Zionis itu, aktivis berkata mereka menerima layanan tanpa belas kasihan ketika dalam tahanan. 3 hari belakang, melutut, kepala kena ke lantai. Kena terpaksa lantai lagi. So dia pijak sampai kita menyarap dengan tangan belakang. Dia suruh kita tundur, lepas tu dia tumbuk tulang rusuk. Menjadi saksi kepada keganasan tentera IOF terhadap aktivis yang tidak bersenjata yang mana kami telah diperlakukan secara brutal. Semalam, kesemua 28 aktivis Malaysia yang mengikuti misi berkenaan selamat tiba di tanah air kira-kira jam 10 malam. Delegasi berkenaan disambut ratusan rakyat Malaysia termasuk ahli keluarga serta kenalan. Baki seorang lagi aktivis negara masih dirawat di Istanbul selepas disahkan menghidap paru-paru bocor dipercayai akibat kekerasan tentera rejim Zionis.